Lepak mamak sampai 2 pagi. Lepas tu main game, nak push rank sampai immortal, tak sempat push rank sampai immortal, kau punya bateri pun dah habis. Lepas tu mulalah kau menggelabah minta member kau pula power bank dia tak cukup mah. Memang khas untuk dia je lah. So that's why aku nak suggest dan recommend kat korang, power bank daripada Yisen ni ada 100,000 mAh capacity. So pada aku memang besar dan banyak. Kalau kau tengok dekat sini, aku dah seminggu tak guna tapi dia still ada 50%. Bukanlah tak guna, tapi aku tak guna banyak lah. Tapi masih lagi ada 50%. So, satu lagi pasal benda ni, aku nak beritahu kat orang, korang katakan double click dekat power on dia ni, dia boleh jadi lampu. So, kalau kau ada masalah tak ada elektrik dekat rumah ke, sesat dalam hutan ke, kau guna je lampu ni. Ini tak cerah lah, kau tekan lagi sekali, dia auto cerah. So, satu lagi, kalau kau tekan, dia akan ada lampu SOS. So, lampu SOS ni bantu korang kalau korang sesat dalam hutan ke, setakat 500 meter, 1 kilometer, aku rasa insyaAllah kawan kau yang jauh tu boleh nampak. So, belakang dia pula, dia ada juga bagi dengan kabel. So, kabel ni dia ada micro USB, Type-C, Lightning kalau kau tertinggal kabel lah. Benda ni support fast charging. Tapi kalau kau guna kabel belakang ni, dia tak support lah. Pada aku lambat lah. Tapi kalau kau bawa kabel fast charging kau, cocok dekat sini, memang dia support fast charging. So, pada aku, korang kena ada satu. Mana kau nak dapatkan ni, aku share link kat bawah ni. Grab cepat-cepat. Sebab benda ni memang terhad.